Kenapa Datin Alice boleh mati? Tanya Tuan Ramlan lagi. Alien tu yang bunuh. Selama ni alien tu ada dalam tubuh Datin Alice. Lama ada alien lah pula. PPI standby. Okey, PPI. Peluang. Cepat. Jap, cikgu, jap. Pura-pura insaf. Okey. Master. Here we complete our chapter. Years learning hard way. Now we fulfill our master. To serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay, we good. Kembali lagi dalam video seterusnya. Penat nak duduk jail. Penat nak duduk jail tapi nak mau macam mana dia. Penat-penat pun kena hadap juga. Apa boleh buat? Baik kawan-kawan, terima kasih semua yang dah sokong dekat last video. Terima kasih banyak. Aku akan terus buat video selagi payung masih kembang. Kalau payung dah kucuk tu jangan tanya lah. Kalau payung dah kucuk tu tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa lah, pergi asing kan. Tak boleh buat apa. Selagi payung kembang, buat ceritakan kat korang. Hari ni tentang program dekat dalam penjara Reman. Tak banyak program ada, tapi ada lah. Bukan tak ada langsung. Bukannya kau dikurung semata-mata. Kurung je, tak ada bergerak pergi mana-mana. Ada lah. Jadi salah satu daripada program itu adalah Pura-Pura Insaf, PPI. Ini sebenarnya program pembangunan insan yang dikelolakan di bawah Jabatan Penjara di Jabatan PPI. Dia ada pecah-pecahan jabatan dia. Jadi suka tak suka, bila seruan program dah sampai, kena ikut. Memang dipaksa suruh ikut. Jadi PPI ni juga mengendalikan kawat. Kawat untuk orang yang masih dalam reman ni bertujuan bagi kau sihat badan lah. Banyak yang gian macam duduk reman ni. Alamak, orang gian kau tahulah. Sebulan tu kalau boleh, bulan pertama tak nak pergi mana-mana. Master pagi pun tak nak bangun. Semua pun nak tidur, belengkar lagi. Walaupun tidur, bukannya pakai tilak, kowe ni lah kan, tapi tetap bangun. Master lah saya baru nak bergerak pergi master. Semua pun tak nak bangun, badan gian. Jadi pihak penjara ni dia ambil inisiatif lah, bagi kau kena sinar matahari. Jadi PPI ni bagi orang ni pergi kawat. Bila kawat, bukannya kawat macam askar Jepun pun. Yang bagi hukuman orang tahanan tu sendiri. Orang kawan-kawan yang sama-sama duduk reman, tapi dia ni sebab dah banyak kali masuk jail, jadi dia adalah JL. Tahu JL tu apa? Dikira short form untuk jurulatih kawat. Tapi disebabkan dia orang ni biasa masuk, dia tahu nak bagi hukuman. Dia tak payahlah baris dia just bagi hukuman. Dia membantu warden. Bukannya warden siap pegang cotar kata pesinu, baris akan menghadap ke kanan. Senang. Warden pun tak ada masa nak jerit-jerit tengah panas. Sudah bagi orang-orang tahanan jugalah. Salah satunya itulah program kita dalam penjara reman. Okey. Jadi masa kawat akan dipanggil. Kan kalau master 2,500 orang, takkan nak keluar banyak-banyak. Jadi Isnin sampai Khamis tu rotation. Contoh dia macam ni lah. Kalau kau pegawai PPI, ini 2,500 orang ni perlu untuk kau buat keluar bagi kena cahaya matahari. Berapa lama kau ambil masa nak rotate semua keluar?
2,500 orang tahanan. Blok A, Blok B, Blok C, Blok D. Blok A 200, Blok B 400, Blok C 600 orang. Jadi ambil masa lah nak keluar rotation. Kalau hari ni Blok A keluar satu line 100 orang, masa 2 jam je, bukan lama keluar. Lepas master pagi, lepas sarapan dalam pukul 8.30-9, tiba-tiba kau dengar line A kawat. Alamak, baru buka cerita pasal alien dari baru nak baca, tiba-tiba kawat pula. Tak pergi tak boleh. Kau tak ada excuse yang betul, tak boleh. Kecuali kau sakit demam ke, demam kura dan memang nak pojoi, baru dia beri. Tak payah, tak pergi dengan kau. Dan keluar semua. Dan keluar pula bukan pakai baju master. Tak perlulah pakai baju master. Just seluar. Kalau tak ada baju, tak pakai baju master pun tak apa. Just bawa baju master sampai kat padang kawat, buka baju master, parking tepi supaya tak kena peluk. Yang bagi ada setengah-setengah orang Bangla ke, Myanmar ke, orang tempatan sendiri ke yang memang family tak visit kampung hanyut. Jadi bawa je baju, letak tepi padang, okey. Bila dah panggil, semua pun dengan muka giat, muka malas, muka dah nak kojol pun tak kojol-kojol juga. Keluar, samalah standard jail, mesti ada prosedur dia. Bila nak keluar pun cikgu kawat datang, semua pun nak keluar fall in satu baris dekat depan meja PYB, dekat satu ruangan, duduk berdua-duaan, seorang kat belakang sial, selamat sejahtera tuan. Cikgu PPI dah datang, kira 100 orang dia pergi tabik hormat tuan. 100 orang tahanan reman keluar kawat, tuan. Dia hentak kaki je. Kita pun terima kasih tuan. Yang lain pun terima kasih tuan dah. Jalan berdua-duaan. Muka-muka sememeh-sememeh, mengantuk-mengantuk lagi. Tapi itulah, kadang-kadang manusia ni dia nampak penyiksaan. Dia tak nampak yang kasih sayang Tuhan tu nak tolong dia. Betul tak? Sebab kat luar, mak kau suruh pergi kawat. Bukan setakat mak kau suruh pergi kawat, mak kau suruh bangun makan, mak kau kena marah. Nantilah orang makan. Suruh makan kena marah mak. Tidur je kau ni, bangunlah mandi-mandi. Usah nak suruh potong rumput. Memang taklah hai. Jadi keluarlah, dalam jail keluarlah. Dah lepas siang dekat pegawai PYB, sampai dekat padang kawat. Baris, dia duduk dalam barisan semua. Buat baris. Nyanyi lagu negaraku. Kau punya gangster ke? Angkong naga kat sini, simpan lah. Duduk, berdiri, nyanyi lagu negaraku. Negaraku. Suara merdu. Siap nyanyi lagu negaraku, baca doa. Siap baca doa. Yang non-Muslim pun berdoa cara dia lah. Ada yang cakap yang non-Muslim berdoa dengan cara non-Muslim lah. So dah siap doa, kita buat exercise ringan. Ni JL yang uruskan. Cikgu daripada PPI, warden, dia ada escort juga lah, seorang ataupun 2 orang dekat padang kawat. Dia duduk kat kerusi dia. JL ni akan bagi kita, sedia, senamar ringan. Kita mulakan dengan jumping jack. 1 sampai kiraan 8. 1, 2, 3. Yang gemuk, yang kurus semua pun kena buat. Yang kaki pun jalan terhencut-hencut, kau pun semua kena buat. Ikut JL buat. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Pusing ke belakang. 1, 2, 8. Buat senamar ringan. Dah selesai senamar ringan, lari. Padang bola. Aduh, tak ada excuse. Yang kaki bengkak, yang kaki terhencut-hencut, konon-konon ada tanam besi pun, lu tak boleh lari, lu jalan. Cikgu sudah cakap, lu tak boleh lari, lu jalan. Paling tak boleh juga, duduk tepi padang tengah panas lilik. Dia buat keluar juga, bagi kena cahaya matahari. Lepas tu yang lain larilah. Ada lari-lari sambil nyanyi. Kalau JL pandai nyanyi kan lagu lari-lari, kita lari, biar kuat. Alright. Urat apa? Urat kaki tak silap lah. Nyanyi lah sambil-sambil lari. Macam komando cap ayam. Dah lari sekeliling.
buat 2 barisan, tengoklah kalau 100 orang buat pecahan 3 kumpulan, barulah start kawat. Ni untuk masa 2 jam je, bukan lama pun. Barulah start kawat. Baris dia. Senang, jelek. Oyo je, yang mana dah biasa kan. Cikgu bukannya warden yang ambil. Orang tahanan juga. Cuma dia ni ambil Pak JL dia pun tak payah buat lah. Dia bagi hukuman je. Kau ni buat betul-betul sikit. Cikgu nampakkan aku kena pula sial. Dia pun nak jaga bontot dia juga. Bila dia yang uruskan kawat, dia pun nak jaga diri dia juga supaya tak kena dengan bos kan. Cikgu tu ibarat bos lah. Jadi kawal lah. Baris dia ke kanan pusing 12 1 ruang hentik. Tak kaki cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Dan hilang segala mengantuk-mengantuk. Betul. Yang semana gian-gian tu kan badan kita kan dia proses sendiri. Hilang lah. Dia dah kena cahaya matahari tu. Dah huha sana huha sini, pusing kiri pergi kanan, pusing kanan pergi kiri. Selesai, masuk dalam baris, luruskan baris, letak satu siku macam ni, macam dalam kawat yang masa kau kat sekolah tu. Gini. Okay, terima kasih cik. Patah balik, jalan berdua-duaan lagi, pergi masuk ke blok semula. Bukannya terus masuk senonong dalam bilik, ambil baju yang kau letak kat tepi padang, pakai, dah sampai dekat meja PYB, duduk balik dalam barisan kan. Cikgu kawat pun kira, sebab time kawat kalau ada jumpa diorang akan panggil je, sebab dia panggil nombor dekat blok, tak jumpa, tak ada, mungkin pergi kawat lah. So pergi kat padang kawat, tengah-tengah peluh lilit ni nombor meletup, jumpa pula bini datang. Cepat-cepat dia keluar baris, sus pergi. Jadi bila hantar balik ke blok semula ni, kena buat kiraan balik semula lah. Kiraan balik semula, duduk, kira, siang lagi. Selamat sejahtera tuan. Semua pengikut selamat sejahtera duduk. Cikgu kawat pun dah kira, dia pun dah hentak kaki. 100 orang balik kawat tuan. Dia pun melingkup jalan, kita pun masuk bilik. Masuk bilik tu nak pergi mandi, kalau ada air takungan yang dah siap. Kalau bilik macam penjara zaman perang yang aku duduk dekat air molek, memang tak ada air lah. Perlu kasih kering gitulah, tunggu mandi pukul 2 petang nanti keluar. Makan tengah hari pun sama. Kalau kau nak pandang itu sebagai satu penyiksaan, kau akan rasa seksa. Macam aku cakap lah, kalau kau pandang itu adalah hadiah daripada Allah yang maha mengasihi, supaya engkau ni sedar diri, maka engkau akan menghargai. Betul tak kawan-kawan? Okey, dah masuk dalam bilik, itu yang tim kawat lah. Yang tim kawat ni biasa keluar pun tak boleh projek apa-apa, sebab yalah, kalau kata nak bawa barrel ke apa ke nak bagi kat padang kawat, dia bukan panggil blok A dengan blok B kawat sekali. Paling-paling time kita keluar kawat ni, nampak orang jalan je pun nak siar, nak suruh bagi tahu member, nak pass news pun susah. Tak ada sangat. Tapi akan tetapi bila pergi PPI, dia ada 2 jenis program lah untuk penjara reman ni. Ini program di bawah PPI. Pergi halakah. Sama juga, dia keluar pukul 8.30, lepas sarapan pagi. Kau tengah syok-syok lepak, tiba-tiba datang budak kawasan jerit, line B, PPI. Ambil barrel, selit. Bukan apa, time kita pergi PPI, dekat PPI sana ada budak kerja. Jadi ada budak kerja. Bila budak kerja ni, kalau kita dapat link dengan dia, dia boleh pass barang ataupun dia bawa barang daripada blok lain, kat situ pun boleh jadi transaksi juga. Bukan kata warden semua tak tahu, tapi masing-masing menunggu peluang dan mengintai cara. Mengintai cara, alah, aku tak cakap dalam video aku pun orang semua dah tahulah. Betul lah. Kau ni cerita rahsia dalam jail, Mat. Lu belum cukup tahu lagi pasal rahsia. Apa yang betul-betul rahsia yang tak perlu kita ceritakan, aku tak ceritakan. Tapi kalau setakat benda minor-minor ni, ini benda biasa kita hadap hari-hari. Betul lah. Aku ingat arwah Tuan Rashid dia tanya aku bila aku balik mahkamah, konon-konon kita jaga step. Mai,
banyak barang kau bawa balik kali ni? Alamak. Tak ada lah tuan. Mak aku dah kerja jail 30 tahun lah. Ada lah sikit tuan. Cakap je lah ada. Bawa kerja kau, tangkap kerja aku. Gentle lah arwah Tuan Rashid, penjara reman Air Molek Johor Bahru. Baiknya pegawai. Dah sampai PPI, bila pergi PPI, pura-pura insaf. Pakailah kopiah. Sama juga, dah keluar sampai dekat meja PYB sana, duduk berlima-lima. Cikgu PPI pun datang, kita pun siang lagi. Selamat sejahtera tuan, terima kasih tuan. Jalan berdua-duaan. Cuma bila pergi PPI, mesti nak lalu base UKP check. Kawat dia terus ke padang kawat, bukan pergi bawah patah balik, sebab dia tahu open air pergi padang kawat sana kau sesama kau je, pergi duduk lah geng-geng kau. Tapi the moment cross dengan PPI ni kena lalu UKP check. UKP pun tak adalah check sampai paras bogel-bogel, kau cukup angkat tangan macam ni, dia check celah-celah kelangkang sikit. Ini masa lah kepit ke kat kau punya ban tu kan, set kepit. Tak jatuh Mat, kalau kepit kat sini ni pandai kemuk ni jalan. Nampak? Tak jatuh. Jadi sebenarnya program PPI itu program lah. Yang selit menyelit ni biasalah. Cuma itulah kesempatan pergi PPI. Sama juga Jerit pergi PPI, yang ni tengah baring syok-syok lagi, gian pun belum habis, muka sugul je. Dah lepas siang dekat pegawai, jalan berdua-duaan, dah lepas cek UKP, masuklah dalam dewan macam dewan, tengoklah pejabat PPI tu besar ke kecil ke, ataupun dia terus pergi letak kat surau ke. So pergi kat PPI sana, sampai polling master, siang dekat pegawai, buka duduk barisan, baca Quran, dia pas Yasin semua. Bacalah, yang mana tak pandai baca, buat-buat bunyi suara sikit-sikit lah. Mulut ni nampak gerak-gerak, nak tak gerak sangat nampak tak pandai sangat. Kau baca apa ni? Bunyi macam bomoh cacing je. Tak ada. Tapi nak menunjukkan dia pun baca je. Dah siap baca. Kalau ada ustaz yang bertugas, bagi tahu pasal halakah, bagi tahu apa-apalah. Contohnya cerita pasal wajib wajib. Sebab penjara dia ada bahagian agama dalam penjara, yang tukang baca doa, yang mana mengajarlah. Cikgu PPI pun ada ambil langkah jugalah, dia orang bawa turun kat PPI. Sekurang-kurangnya ada mendekatkan diri dengan agama masing-masing, baik orang Buddha ke Hindu ke. Dia ada pecahan, yang Hindu pergi tempat kot Hindu lah. Itu pun volunteer lah yang datang daripada kuil mana-mana, yang volunteer datang untuk memberi ceramah di dalam penjara untuk orang-orang yang beragama selain pada agama Islam. Yang agama Islam pun kadang-kadang pun ada ustaz luar juga. Dah datang, sambil-sambil duduk dengar apa yang ustaz tengah borak, mata melilau tengok budak yang jatuh hukum yang kerja RO. Bangun, toilet. Ustaz, toilet jap. Jalan pergi toilet ke belakang. Ni kau bagi kat lanau dekat blok, kat lan. Kau jangan buka pula, nanti dia bagi dah upah kau. Cepat-cepat patah balik, pergi duduk balik. Dengarlah ustaz mengajar. Ustaz tanya soalan, alamak, saya tak dengar ustaz tadi saja. Ramai dalam 80 orang ni kan. Dengarlah untuk masa 2 jam. Dengar ceramah ustaz. Dah, kalau ada jumpa akan dipanggil jugalah daripada PPI ni untuk pergi jumpa. Dan kita pun tak tunggulah orang yang balik jumpa, dia tak hantar kat PPI lagi, dia terus hantar pergi ke blok. Dah selesai semua, apa yang dapat pas pun dah sempat pas. Kalau yang tak sempat pas pun dah deal. Susah deal lagi dengan budak ni. Nanti kau cakap dengan Lanaga, besok budak PPI, so dia pas lah, pas timah ke apa ke kat kau. Nanti budak, kalau aku tak turun PPI, aku akan suruh budak aku cari kau. Tinggal lagi pesan, tunggu lagi sehari, tunggu lagi 2 hari. Susah dia. Jadi aku memang tak setuju kalau orang nak cerita masuk jail barang dia mambo. Gangster apa kau nak cerita ni, brother? Tak payahlah cerita nak syokkan diri sendiri, nak menceritakan. Orang pun ada pengalaman, orang pun jalan jauh lagi daripada kau, tapi orang pun relax aje. Betul, kita cerita yang positif sudahlah. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang kat luar sana, yang tengah biol melilau-lilau lagi dengan dadah,
tersetak dan tersedar dan tarik brek berhenti. Alhamdulillah. Betul? Dah selesai sahaja urusan PPI, dah jalan semua balik ke blok, lalu UKP lagi sekali, check physical check lebih kurang, kita pun barang dah selamat pas menuju ke blok. Sampai dekat meja PYB sama saja, duduk, siang lagi selamat sejahtera tuan, terima kasih tuan, melingkup masuk bilik dan bawalah informasi-informasi yang seterusnya. Kawan-kawan, terima kasih banyak yang dah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe ini channel, tanda kau support, tinggalkan komen, share kalau boleh ke mana-mana media sosial lain. Mudah-mudahan perkongsian ni terus memberi manfaat kepada semua masyarakat kita di Malaysia. Baik, masih lagi tajaan kau punya brother, cat merah, cat hijau, cat kuning punya kereta lunak, tu boleh Roger. Aku ada tinggalkan link dekat komen. Putra Nissan Kelang. Pada ada rezeki, kita jumpa lagi. Bye. Mana